Testing, testing. Testing, testing, testing. Abang Jojo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam jemaah. Terima kasih sudi lalu lalang. Dan juga salam 1 Mei. Selamat hari pekerja korang. Selamat hari pekerja. Apa kono jang? Apa kono jang? Tamonong aja. Dekno mama. Razak wa Muhammad. Testing. InsyaAllah pagi ni kita buat live mungkin 1 jam ataupun 2 jam. InsyaAllah kita bincang isu-isu semasa korang. Isu-isu semasa, apa dah jadi ni? Okey, kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat pagi, salam jemaah. Salam madani. Dan juga hari ini, terima kasih like. Thank you. InsyaAllah kita bincang isu-isu semasa. Mungkin anda nak tahu apa sedang berlaku, apa sudah berlaku di Malaysia ni. Kita bincang sama-sama korang. Abang Kama. Pada yang baru masuk, selamat datang. Selamat pagi. Terima kasih sudi join Amrino. InsyaAllah kita bincang isu-isu semasa ni hari ini. Hari ini hari Jumaat 1 Mei. 1 Mei, hari pekerja hari ni korang. Mungkin ramai tak bekerja hari ni. Okey, kita bincang isu-isu semasa dalam Malaysia. Apa isu semasa dalam Malaysia sekarang? Ya betul, kita bincang isu semasa di Malaysia.
Yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi, salam jemaah korang. Salam jemaah. Tak kerja ke korang semua ni? Ke ada yang bekerja juga? Hari ni hari pekerja ke korang? Hari ni hari cuti umum, public holiday. Okey, kita bincang apa berlaku di Negeri Sembilan korang. Apa berlaku di Negeri Sembilan? Kenapa boleh jadi macam tu? Apa punca dia? Korang nak tahu tak? Apa punca? Sabar Apa punca berlaku kerajaan negeri bergoyang korang. Kerajaan negeri di bawah akaun baru ke? Hari tu aku dah block kau. Mana ada email? Ni akaun lama lah email. Tapi kenapa awak masuk lagi? Kenapa dengan awak nak block saya? Kita nak bincang ni. Apa berlaku dekat di Negeri Sembilan ni? Apa sebab dia? Apa punca? Apa punca jadi macam tu? Negeri Sembilan apa konojang bergoyah korang? Kenapa jadi macam tu? Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi MS. Apa punca dekat Negeri Sembilan tu bergoyah kerajaan negeri? Apa punca dia? Pada pendapat saya korang, pada pendapat saya, sebab saya tengok satu gambar tu korang. Saya tengok satu gambar tu. Okey, gambar tu ada pemimpin pembangkang yang kena pecah tu. Pemimpin pembangkang yang kena pecah, dia buat riset. Riset Negeri Sembilan. Sebelum punca yang pertama, punca dia ada bekas pemimpin, dia dulu ketua pembangkang, dia datang di Negeri Sembilan, dia buat riset. Korang ada nampak tak korang gambar tu? Korang itu punca dia korang. Itulah punca dia. Gambar tu ada bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dulu. Dia ada bekas YB Paroi dulu. Itulah punca dia korang. Negeri Sembilan bergoyah. Sebab bekas ketua pembangkang tu, dia buat riset Negeri Sembilan. Riset Negeri Sembilan. Itulah punca dia korang. Boleh? Kepada pemain-pemain politik ataupun pemerhati politik, boleh nampak benda ni. Cuba korang imbas kembali, tengok punca dia. Awak cari riset Negeri Sembilan. Janilah walau yang selalu buat posting di TikTok. Saya bukan wala, saya penganalisis Abang Aziz. Penganalisis. Anak-anak kau tak pergi. Itulah awak. Saya penganalisis. So, itulah punca dia. Bekas ketua pembangkang yang dipecat, dia datang di Negeri Sembilan, dia jumpa pemimpin-pemimpin yang kecewa dekat Negeri Sembilan, dia buat riset Negeri Sembilan korang. Itulah punca dia. Bergegar korang. Bergegar Negeri Sembilan, itulah punca dia. So,
berlakulah satu peristiwa yang tak boleh dipikir korang sabar. Berlakulah peristiwa. Waalaikumsalam. Doakan ya baik-baik. Ya, insya-Allah. Nanti kita cerita ni. Abang Dahri. Nanti kita cerita. Sebab itulah punca dia. So, apabila berlakunya tak pernah fikir akal korang. Sebab apa? Sebab dekat Negeri Sembilan ni dia menggunakan adat pepatih orang. Dia menggunakan adat pepatih. Kalau macam Selangor, Perak kan, negeri-negeri lain, tapi dekat Negeri Sembilan satu-satunya dia menggunakan sistem adat pepatih. Sabar-sabar. Boleh? Apabila ada pepatih ni sahabat so dia macam ni. Contohnya dia nak latih yang di Pertuan Besar, dia tak panggil sultan dia tak panggil macam Selangor kan, Sultan Selangor kan. Macam Kelantan, Sultan Kelantan. Tapi dekat Negeri Sembilan dia panggil yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sabar-sabar. So yang boleh melatih yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan ni, sabar-sabar, 4 luak, dia panggil luak, luak ujung luak, macam-macam. 4 orang tu yang boleh latih, yang boleh latih raja, raja yang di Pertuan ni raja sahabat boleh. So berita yang mengejutkan berita yang mengejutkan, 4 luak ni buat sidang media. Dia buat sidang media menggunakan Facebook ataupun dia buat sidang media. Tiba-tiba berlakunya pemecapan yang di Pertuan Besar tu korang. Tak boleh fikir akal korang. Tak boleh fikir akal kenapa yang luak-luak ni dia buat apa? Dia buat pemecapan ke atas Raja Negeri Sembilan tu. Boleh? So sepatutnya kalau dia nak pecah pun, sahabat dia kena tunjukkan data, kena bagi tahu. Sahabat, sepatutnya dia kena tunjukkan data tau. Kenapa nak pecah? Apa sebab? Adakah raja tu dah dia tak betul? Tapi saya tengok Raja Negeri Sembilan ni terbaik. Rakyat suka rakyat suka, negeri pun baik, dengan kerajaan negeri pun baik. So inilah menyebabkan orang terkejut. Seluruh Malaysia terkejut. Kenapa luak 4 luak ni buat umum pemecapan umum pecah raja dia. Sabar. So meletuklah lebay kesian kepada lebay tu. Kesian kepada 5 orang Adun PAS, Adun PAS dan Bersatu berangan nak jadi YB, berangan nak jadi ESCO. So alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ialah Allah tak izinkan. Allah tak izinkan pengkhianatan tu. InsyaAllah. Okey. So nampak tak sahabat-sahabat? Terkejut tau. Semua rakyat Malaysia terkejut. Kenapa nak pecah raja ni?
Tak ada alasan yang kokoh korang. Sebab apa? Sebab kerajaan bagus, raja pun rakyat suka, baik semua tak ada kesalahan yang berat kepada raja tu. Kenapa nak pergi pecah orang yang bagus? Inilah kita nak cerita ni. Nak cerita pagi ni. Punca dia sebab apa? Ada seorang ketua pembangkang dulu dan dah dipecat. Dia pergi dekat Negeri Sembilan, dia nak reset Negeri Sembilan. Sabar-sabar. Itulah punca dia. So berlakulah pemecapan raja apabila berlaku pemecapan raja. So apa jadi apa jadi? So kerajaan negeri dia kena ambil tahulah. Takkan luar tu pergi pecah raja. Takkan kerajaan negeri tak nak terlibat, tak nak ambil tahu, tak nak bagi penerangan kepada rakyat Negeri Sembilan ataupun rakyat keseluruhan. Sabar-sabar. So apabila YB Amin ataupun kerajaan negeri mewakili YB Amin ni, Aminuddin ni mewakili kerajaan negeri. So dia buatlah satu kenyataan. Dia buatlah satu kenyataan untuk sebar ni. Untuk biar rakyat Malaysia tahu. Sabar-sabar. Untuk biar rakyat Malaysia tahu apa punca dia. Kenapa jadi macam tu? So apabila keluar kenyataan daripada YB Amin, sebenarnya yang baca untuk buat pemecapan kepada Raja Negeri Sembilan tu, rupanya dia sudah dipecat korang. Dia memang tak layak. Memang dah tak layak untuk menjadi luak tu. Sabar-sabar. Yang terbaru berita semalam berita semalam. So kita baca dekat berita mengatakan luak apa? Saya pun tak pasti. Dia ada dekat Negeri Sembilan tu dia ada 4 luak. Dia luak ujung lah, luak rembau lah. Tapi kita nak cerita macam tu. Tapi apabila berlakunya kerajaan bagi tahu, kerajaan dah so memang sebenarnya yang baca untuk luak ujung tu sebenarnya dia dah kena pecat lama dah korang. Dia kena pecat lama dah. Saya yakin ada orang jolok dia tu korang. Ada orang jolok dia buatlah satu move. Dia buatlah satu move untuk menggegarkan Negeri Sembilan. Mungkin dapat habuang ko. Mungkin dapat habuang. Biarlah, aku dah kena pecat dah. So ada orang jolok mungkin 2 juta, 3 juta, 4 juta membuat move dekat Negeri Sembilan ataupun membuat buat dekat Negeri Sembilan. So apabila dia bagi tahu dia dah kena pecat lama dah, kenapa dia kena pecat tu? Yang baca untuk pecat raja tu, kenapa dia kena pecat? So banyak 33 kesalahan. Yang saya baca 33 kesalahan, tapi saya tak nak sebut So yang dipengurusi oleh raja juga yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan tu. So memang dah dia tak layak dah duduk dekat kerusi luak tu, luak ujung tu. Boleh? Jelas So itulah menyebabkan berlakulah uruh. So tapi alhamdulillah alhamdulillah korang, YB Amin ni bijak. Dia ada penasihat-penasihat yang bijak korang. Penasihat-penasihat yang bijak. So alhamdulillah muncullah YB Amiruddin ni. Dia berpihak kepada raja yang di Pertuan Besar. Kalaulah dia buat kenyataan,
Kalaulah YB Amin tu buat kenyataan dia bersama dengan luwak-luwak tu, memang masak. Memang masak lah YB Amin. Memang masak lah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi akal Allah bagi akal yang betul kepada penasihat-penasihat YB Amin tu. So dengan statement yang baik saya baca, dia berpihak kepada raja, dia berpihak kepada tuanku. So Alhamdulillah tak kenalah apa yang dirancang oleh pihak-pihak yang merancang untuk menjatuhkan YB Amin. Tak jadilah korang. Tapi kalau tapi masalah tapi kenapa dia pergi buat juga ni? 14 adung UMNO ni. 14 adung UMNO. Kenapa dia tak boleh fikir panjang sahabat-sahabat Kenapa dia tak boleh fikir panjang? Saya yakin dia ada juga komplot dengan riset Negeri Sembilan tu. Ini saya punya pandangan, ini saya punya nampak dengan spek mata saya ni. Dia ada kaitan dengan riset Negeri Sembilan tu. Riset Negeri Sembilan, pihak UMNO pun, sahabat-sahabat pihak UMNO Negeri Sembilan pun dia ada kaitan sekali. Sebab apa? Sebab saya dapat maklumat korang. Saya dapat maklumat sebelum sidang DUN Negeri Sembilan sebelum sidang DUN Negeri Sembilan, you tahu tak, 4 esko UMNO tu datang pergi jumpa YB Amin nak minta tangguh. Yalah, YB Amin dah buat kerajaan negeri dah buat keputusan, dah nak buat sidang DUN, dah jemput raja, dah jemput tuanku dah, sahabat-sahabat So kalaulah dia batal, kalaulah contohnya kalau dia dengar nasihat daripada esko dia tadi, batal. Apabila batal sidang DUN tadi, sahabat-sahabat, itu teruk YB Amin kena, sahabat-sahabat. Dia kata, tengok tu, suka-suka raja dah nak siap dah tepat tu. Raja dah siap nak rasmi dah. Kalau dia batal tiba-tiba, masak YB Amin. Tapi Alhamdulillah Allah tunjuk dia punya kebijakan YB Amin tadi. So tak berlaku. Dia buat juga sidang DUN, dan juga raja pun datang juga peristiharang untuk rasmi sidang DUN, sahabat-sahabat. So inilah kebijakan YB Amin dan penasihat dia. So sekali lagi YB Amin terlepas untuk diorang tuduh YB Amin tu derhaka kepada tuanku. Alhamdulillah korang. Nampak tak korang? So tapi masalah dia, puak-puak UMNO ni tak kena. Tak jadi. Tapi dia pergi buat istihar juga. Dia pergi umum juga untuk pandai sebut Allah apa ni? Apa? Ni kita cerita benda lain lah. Kerajaan Anwar Ibrahim nak tumbang dah. Tak, insyaAllah. Tak tumbang. Tak tumbang, insyaAllah. Allah jaga. Sebab apa? Sebab Allah dah memang dia dah bagi ujian dah besar dah kepada Anwar Ibrahim. Sahabat dia akan bagi insyaAllah 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi Anwar memerintah, insyaAllah. Boleh tak, Pak? Boleh? So Alhamdulillah YB Amin tu bukannya tak bagus pun korang. Rakyat suka dia, bonus setiap tahun pun okey. Dia punya simpanan sejak dia memerintah dekat Negeri Sembilan tu, sahabat-sahabat. So simpanan dia banyak korang. Berbilion ringgit, sahabat-sahabat. So itulah pihak-pihak yang nampak kepentingan, nampak duit, nampak kuasa, dia cuba rapat. Nak dapatkan duit tu, dia cuba rapat kerajaan Negeri Sembilan. Tapi insyaAllah Allah jaga kerajaan Negeri Sembilan. Selamat pagi
Terima kasih Hadi Francis Jelas tak korang? Ini penting, ada komplot. Ada komplot daripada UMNO Negeri Sembilan. You tahu tak? UMNO Negeri Sembilan teruk dikencang teruk dikencang oleh rakyat-rakyat Negeri Sembilan, bahkan seluruh rakyat Malaysia mengecam UMNO Negeri Sembilan korang. Apabila rakyat dah buka mata, so rating UMNO pusat pun jatuh korang. Kubeh. Mana ada kubeh, betul lah ni. Kau tu. Bukan berua, saya ni penganalisis. Saya ni penganalisis. Kita baca keadaan dia tu. Kita boleh baca korang. Boleh? So, Alhamdulillah, Allah jaga kerajaan pusat. Allah jaga kerajaan Negeri Sembilan. InsyaAllah tak jatuh korang. Boleh? Boleh. Akhirnya meloponglah geng-geng nak reset Negeri Sembilan. Meloponglah UMNO nak jadi YB. Betul. Saya penganalisis Amri, jom pergi mai. Saya mai buih kat sini, kat rumah lah. Tak payahlah pergi KL tu korang. Buih, mai buih dekat rumah pun okey. Boleh sahabat tak? So, melopong sahabat. So, UMNO teruk dikecam korang. UMNO teruk dikecam. So, kita ambil, adakah Zahid tahu? Adakah Zahid tahu korang? Sahabat adakah perbuatan daripada 14 aduk UMNO ni direstui oleh Zahid? Sahabat apa sabar. Kita jangan ikut macam dia, Abang Khairuddin Abang Khairuddin jangan ikut macam perangai geng-geng dia tu. Sahabat, adakah Zahid tahu benda ni? Dia tahu, tapi dia tak tahulah sampai nak tukar kerajaan. Dia ambil tahu-tahu macam tu, mungkin lah. Sahabat, tapi elok juga sahabat. Selepas ni saya nasihatkan kepada PS. PS, jangan percaya sangat dengan UMNO ni korang. Jangan percaya sangat. Kalau dia nak bergabung juga dengan PS nanti, bagi sikit je kerusi. Kalau dia nak bergabung juga, saya nak gabung jugalah. Saya nak bergabung juga. Bagi sikit. Contoh dekat Negeri Sembilan tu, bagi 5 kursi, 7 kursi cukup. Jangan bagi lebih. Jangan 50-50. Sebab apa? Dekat Negeri Sembilan tu, kekuatan PS dah bertambah korang. Kekuatan, sebab apa? Sebab rakyat Negeri Sembilan dah tolak. Dah mula, saya tengok baca komen dekat UMNO Jalaluddin Jalaluddin alias kan. Ya Allah, teruk dia kena kecam korang. Rating UMNO pusat pun dah jatuh dah. Dulu rating UMNO tu dah mula naik. Ramai dah rakyat Malaysia ni dah percaya kepada UMNO apabila dia buat macam tu dekat Negeri Sembilan. Terima kasih Yus. Apabila dia buat macam tu dekat Negeri Sembilan, so memang masalah dah. Memang dah rating dia dah jatuh dah. Kesian dekat Zahid. Zahid nak bersihkan UMNO biar jadi bagus, tapi apabila berlakunya krisis dekat Negeri Sembilan, memang masalah. Ni ke tak, saya penganalisis. Saya penganalisis politik. Kalau saya baca saja, dia biasa boleh tepak korang. Saya dulu, saya baca, saya menganalisis UMNO akan jatuh. Memang jatuh korang. Memang jatuh. Parti Pengkhianat tak boleh. Jangan percaya. Kalau dia merayu-rayu, Zahid nak merayu-rayu, kita bergabung lah, buat macam dulu. Boleh bergabung, tapi bagi sikit je kursi. Bagi sikit je kursi kat dia.
Jangan jadi macam dekat pusat tu. Jangan jadi macam dekat pusat tu kan. Dia hanya kursi 30 kursi je. Tapi Anwar banyak Anwar kerajaan tu banyak kursi, so dia tak boleh kianat korang. Awak boleh tengok dekat Negeri Sembilan tu. Dia besar kan. Dia 14 kursi. Dia dah mula buat onar dah. Sampai dia kata alasan dia kenapa nak jatuhkan kerajaan Negeri Sembilan. Kenapa nak jatuhkan? Alasan dia kerajaan Negeri Sembilan tak stabil. 31 tak stabil. 31 tak stabil. Tapi 19 dia kata stabil. Otak dia. Kelakar lah kan. Kelakar lah. Alung, terima kasih. Sama-sama. So, boleh kalau dia ajak bergabung lagi, boleh, tapi bagi kursi sikit je. Kalau dia nak lawang 3 penjuru lah. Kalau nak lawang sebab apa? Sebab rating dia dah jatuh. Rating UMNO dah jatuh korang. Sama-sama. Dulu yalah. Sebenarnya dia ada perjanjian korang. PS dengan BN dia ada perjanjian. 18 perjanjian tu. Dia dah langgar dah korang. Dia orang dah langgar. Rating PS dah mula naik. Rating kerajaan PS dah mula naik korang. Sebab apa? Sebab UMNO dah langgar perjanjian 18 tu. Boleh Tapi kalau dia nak gabung juga boleh, tapi bagi kursi sikit saja. Kursi-kursi yang dia nak lawan juga 3 penjuru. Itu bagi sahabat ini baru orang dengar fakta. Ya, terima kasih. Boleh sahabat? So, itu pengkhianatan yang tak boleh dimaafkan dekat Negeri Sembilan tu. You cuba bayangkan. Kalaulah YB Amin tu buat kenyataan, dia bersama dengan luar ujung. Mati YB Amin kena kecang sahabat-sahabat. Ataupun you cuba bayangkan. YB Amin mendengar nasihat daripada Esko UMNO, suruh tangguh DUN. Esok dah nak DUN. Dia suruh tangguh hari. Dia suruh tangguh. Tiba-tiba tuanku dah bersiap dah. Dah bersiap nak pergi dah untuk rasmi. Tiba-tiba tangguh. Masak YB Amin. Tapi Alhamdulillah, kehebatan YB Amin dengan bantuan penasihat-penasihat dia, Alhamdulillah, dia bersama dengan Raja Negeri Sembilan korang. Boleh? Itulah sebab dia. Maknanya tebuk kapal untuk buat kerajaan baru dekat Negeri Sembilan, gagal korang. Gagal. Boleh jelas So lepas ni kepada PMA ataupun pemimpin kerajaan Madani, berhati-hati dengan UMNO ni. Sabar. Kalau dia nak bergabung juga pada PRU 16 nanti, bagi sikit je kursi. Bagi sikit je kursi. Jangan bagi dia lebih. Jangan contohnya kalau dia menang pun dia bersama dengan kita, dengan PS, so dia tak boleh gugat. Dia tak boleh gugat macam hari ni. Kan hari ni kan besar 156 adung bersama dengan Anwar Ibrahim. So dia tak boleh gugat orang. Dia tak boleh gugat sebab apa? Sabah tak nak, Sarawak tak nak. Dia tak boleh jatuhkan. Itulah sampai sekarang dia tak mampu untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Iya long. UMNO tak boleh percaya long. Dia tikam belakang. Dia tikam belakang long. Awak tengok, raja pun dia orang nak pecah long. Jangan percaya long. Sama-sama. Jelas maknanya so inilah penting sebab strategi. Itulah Anwar Ibrahim tarik sebaik mungkin. Dah beri 3 tahun lepas lagi parti UMNO bila mula kuat. Betul. Lepas ni Anwar dah nampak korang AB Anwar dah dapat dah nampak dah dia cepat-cepat kukuhkan kedudukan dia.
Dia kukuhkan kedudukan dia. Dia pergi Sarawak, dia pergi Sabah, dan juga dia tarik orang bersatu yang menyokong dia. Sahabat-sahabat. Dia tarik So walaupun UMNO lari pun dia tak goyah korang. Ini kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat. So sahabat-sahabat, boleh rating UMNO dah jatuh. Sebab apa? Sebab dia kianat. Dia orang baru mula nak percaya UMNO baru orang nak percaya kepada dia. Tiba-tiba sahabat dia kianat dekat Negeri Sembilan. So memang rakyat Negeri Sembilan cukup marah. Rakyat Malaysia pun dah cukup marah, sahabat-sahabat. Boleh InsyaAllah. Okey. So adakah kita kerajaan negeri adakah PMX boleh pergi ke PRU 16 ni boleh menang korang? Adakah kita sambung sikit? Adakah kita dah pukul 10.30 InsyaAllah pukul 11 kita tutup. InsyaAllah kita ada setengah jam lagi. Adakah kerajaan Anwar Ibrahim ni PRU 16 boleh menang? Boleh menang InsyaAllah. So apa yang saya nampak kerana pengkhianatan UMNO dekat Negeri Sembilan, so orang Melayu sudah pecah 3 korang. PMX pasti menang. Ya InsyaAllah. Mukecek. Sebablah ni orang Melayu pecah 3 korang. Ni awak dengar betul-betul Kalaulah contoh, saya beri contoh. PRU 16 UMNO tak nak dah. UMNO tak nak dah bergabung dengan PS. Go solo dia kata. Dia go solo. So orang Melayu pecah 3 korang. Orang Melayu pecah 3. Dia akan pecah kepada PS. Dia akan pecah kepada, ada yang menyokong PS, ada yang menyokong UMNO, dan juga ada yang menyokong PAS korang. Ada yang InsyaAllah. Boleh? UMNO elok dihapuskan. Janganlah macam tu, Tok Abang. Biarlah. Tak bolehlah jadi. Tapi kita hapuskan macam mana? Biar dia jadi kecil. Biar jadi kecil. Sikit-sikit gitu. Sahabat-sahabat. Tapi tak ada. Janganlah harangkan terus. MB letak jawatan ibarat cerita 3 benda sebab. Baik. PMX yang patut dihapuskan. Jangan. PMX baik tau. Zu Si Zu PMX terbaik tau. Si Zu Okay. So kenapa saya cakap PMX boleh pergi? PMX boleh pergi. Okay, dulu Along dia kejap apa yang terbaik? Awak tak tahu ke PMX memang terbaik hari ni? Sarah dah masuk tau. Siapa yang dapat Sarah hari ni, Sarah pun dah masuk korang. Itulah yang terbaik. Along kan? Along, Sarah dah masuk tau. Sarah. Terbaik. Hari ni menang, esok turun minyak. Ya, Zu dah turun minyak tau. Bering dulu dapat. Ya, bering pun bagus bering dulu pun bagus tau. Tapi Sarah lagi bagus. Sebab apa? Sebab yelah, tunjuk IC dapat beras, tunjuk IC dapat minyak, tunjuk IC dapat burger korang. Boleh beli burger korang. Dah turun sampai RM4 lebih. Sahabat-sahabat, jelas Ni Zu minyak turun tau. Cepat kolam. Tutup pintu dek, cepat. Tutup pintu. Nak kolam pergi. Cepat tutup pintu. Sekejap korang. Pergi. Ikut demo lah Iya.
Ha. Long. Sarah dapat long. Ni hari ni dah check dah. Sarah dah masuk tau. Minyak murah RM1.99. Abang minta sikit kat mana kedai burger boleh beli IC. Ya. Zu. Pergi dekat Pergi dekat tu boleh beli burger buat sendiri. Awak pergi dekat kedai supermarket. Zu pergi kat kedai supermarket. Okey. Pergi ambil burger, pergi ambil chips, pergi ambil sos, pergi beli roti, semua guna IC saja. Nanti awak buatlah sendiri. Boleh makan burger. Okey. So orang Melayu long orang Melayu dia berpecah tiga long. Orang Melayu dia berpecah tiga. Dulu berpecah dua. Orang Melayu dulu berpecah dua. Dia kepada UMNO dan juga dia kepada PAS. Sabar-sabar. Kan? Tapi hari ni orang Melayu dia berpecah tiga. Orang Melayu berpecah tiga. Satu, orang PAS yang tak puas hati dengan PAS. Orang UMNO yang tak berpuas hati. Orang UMNO yang berperisik, dia akan lari pergi menyokong PH. Sabar-sabar. Orang PAS yang berperisik, dia akan lari menyokong PH. Siapa yang dapat untung? Sabar-sabar. Siapa yang dapat untung? Amanah korang. Parti Amanah akan dapat untung. Sebab apa? Sebab orang-orang Melayu dekat PAS yang tak berpuas hati dengan kerajaan PAS ke, pemimpin PAS ke, serabutlah pemimpin PAS ni. Kerja buat tak reti. Asyik-asyik nak komplain orang. Asyik-asyik nak salahkan orang. So, dia orang akan lari pergi mengundi apa? Dia akan mengundi Parti Amanah. Sabar-sabar. Sebab apa? Parti Amanah dia akan masuk dekat kawasan-kawasan Melayu nanti. Dia akan bertembung dengan UMNO BN. Dia akan bertembung dengan PAS. So, dia akan mengundi. InsyaAllah, dia boleh tarik. Dia akan mengundi. Dia minat kepada Pakatan Harapan. Tapi dia akan mengundi apa? Dia akan mengundi Parti Amanah Negara korang. Ini yang saya nampak korang. Ni kau Amrino. Alamak. Taklah, saya bukan Amrino. Jelas tak korang? Apabila berpecah tiga, siapa yang dapat untung korang? Sabah Sarawak bersama dengan kerajaan. Sabah dengan Sarawak bersama dengan kerajaan. Orang Melayu pecah tiga. Amanah dia tak nak banyak korang. Amanah dia dapat 20% ataupun 30% pun dah cukup korang. Dah cukup dah. 20% dia tarik. Dia ni kepada orang Amanah dekat sini. Kuatlah kerja sikit. Turun kepada kampung-kampung tu, pergi bantu. Pergi bantu orang-orang Melayu dekat kampung tu. Sabar-sabar. Ni orang Amanah. Orang Amanah kena kerja kuat sikit. Jangan mengharapkan kepada UMNO tu. Sabar-sabar. Dulu memang kita harap apabila dia khianat hari ni, Amanah PKR kena bekerja keras. Yang kuat serampas. Mak duit. PAS tak betul. Dah tu kita seram PAS tu mak duit. Mak ludek. Mak ludek. PAS dah teruk. Dia tak reti buat kerja, asyik duk kondeng orang. Dia tak reti buat kerja dekat negeri dia, dia duduk kata ke orang. Itu perangai PAS korang. Itulah saya serang dia korang. Kalau dia kerja dengan betul, tak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar-sabar. Kan? Kalau dia kerja dengan betul, UMNO kalau dia kerja dengan betul, tak ada masalah. Asyik-asyik gila kuasa. Asyik-asyik nak jatuhkan kerajaan. Nak tebuk kapal sendiri. Ini tak boleh Ini tak boleh. So kata nak stabil, kata nak gara kerajaan perpaduan. Ya, kerajaan perpaduan dah baik dah korang. Dah terbaik dah. So kata nak negara stabil, negara selamat, ekonomi bagus.
Betul tu, Parlimen Perpoten Youth. Haji Hadi tu. Haji Hadi. So, ni kepada orang PAS dekat sini, cukup-cukup lah undi PAS. Tengok Kelantan tu, 35 tahun. Apa berlaku dekat Kelantan? Sabar-sabar. Apabila Tok Guru ni Aziz tak ada, punuh belaka korang. Terengganu punuh korang. Sabar-sabar. So, ubah-ubah lah sabar-sabar. So, insyaAllah lepas ni, Alhamdulillah saya tengok, saya perhati. Malam tadi pergi pesta air. Tak, kita orang pesta kat sini, ada kolam kat sini. Pesta itu biarlah dia tarik pelancong. Awak ni pesta air pun nak bantah. Apabila pelancong datang dekat Malaysia, apabila duit negara masuk dekat Malaysia, so itulah duit kita jadi kukuh korang. Biarlah dia kan dia menteri pelancong, dia tarik pelancong luar negara masuk dekat sini, membantu ekonomi negara korang. Awak ni orang Islam, sayalah pergi. Tak payahlah pergi. Biarlah puak-puak yang nak mandi tu. Biarlah. So janganlah kolok sangat. Sabar-sabar. Boleh? So yang dapat kelebihan, insya-Allah Parti Amanah Negara, orang Melayu, orang Islam, dia dah boring dah dengan PAS, dia dah boring dah dengan UMNO, asyik-asyik nak tebuk kapal, asyik-asyik nak gaduh, nak salahkan DAP, asyik-asyik nak salahkan orang tu, nak salahkan orang ni. Kerja buat malas, kerja buat tak reti. Sabar-sabar. So orang Melayu dia akan, yang pandai berfikir, yang pandai menilai, dia akan buat apa? Dia akan pergi mengundi Parti Amanah Negara. Bolok molek je pula ni. Ya Allah, ni Azman. Apa yang boloknya? Kan? Saya cakap benda betul. DAP pun macam celaka. Mana ada, eloklah tu. DAP baguslah korang. DAP paling terbaik, parti yang paling perform sekali. Parti yang paling perform sekali. Menteri-menteri dia memang macam ni. Menteri-menteri dia memang macam ni. Setelah dia ambil contohnya menteri DAP mu bila nak cerdik. Iya, saya takut long. DAP terbaik long. Iya. Awak tengok dekat Negeri Sembilan, DAP menguasai. Ya, DAP memang perform. Awak tengok dekat KL. KL kan, menteri wilayah tu kan, dia ambil je senyap sekarang. Dah bagus dah. Macam-macam dia buat dekat KL tu. Lagi bagus, sabar-sabar. Okey, jelas So, macam mana Anwar Ibrahim boleh betul. DAP tabir Penang maju. Nampak tak? Berat. Abdul Razak, apa yang berat? Apa yang beratnya? So, anda yang berfikiran bijak ni korang, so korang kena sokong Perdana Menteri kita hari ni, PMX. Bagaimana cara dia? Awak kena undi Parti Amanah Negara. Sebab apa? Parti Amanah Negara, dia akan masuk kawasan-kawasan kampung, dia akan bertanding. Dia akan bertanding 3 penjuru. 3 penjuru dengan apa? Dengan UMNO, dengan PAS. Dengan bersatu sekali lepas ni. Dengan PM. PM tak boleh pakai. Ya Allah, kesian awak. Kesian awak. Amanah. Itulah awak. DAP bang. DAP baguslah korang. PMX. Itulah awak, tak ada kerja lain. Awak tahu. Menteri UMNO fikir apa-apa. Tak. InsyaAllah. Ada yang bagus. UMNO pun ada yang bagus. Tapi yang menyakau tu, hati-hati korang. Amanah. Amanah the best. Undilah Parti Amanah. Tapi orang-orang Amanah kena kerja kuat lah. Awak kena fight tau. Ni orang Amanah ni. Awak kena fight dengan UMNO, dengan PAS.
InsyaAllah kalau awak fight, jangan percaya. Lah, kenapa pula jangan percaya? Tengok abang mak tu baguslah. Abang mak tu baguslah. Ini orang amanah. Sebab apa? Sebab kalau nak kekalkan kerajaan, insyaAllah saya yakin kerajaan Anwar Ibrahim akan kekal. PRU 16 ni dia akan menang. Boleh? Apa ni? Gisterimir. Boleh? PKR insyaAllah PMA dia akan boleh kekal. Sebab apa? Sebab dia ada Sabah, dia ada Sarawak, dia akan insyaAllah orang-orang yang kecewa dengan UMNO, orang-orang kecewa dengan PAS, dia akan mengundi Parti Amanah Negara Wani. Wan Parti Amanah Negara. So, kena kerja kuat lah Wan. Ni orang amanah ni. Orang amanah kena kerja kuat. Berapa dapat bayaran? Alamak. Awak ni tak ada kerja lain. Duit. Tak ada kerja lain. PRN tunggu penjara Sungai Buloh. Lah. Siapa? Tak, insyaAllah Anwar Ibrahim akan menang. Saka duit lah tu. Putra. Mesti. Yelah, mesti. Walau memang ada tu. Dia Putra. Apa yang kalah Anwar menang? Dia ada fixed deposit. Sabah Sarawak dah sokong dia. Sabah Sarawak dah sokong dia. Orang yang kecewa dengan PAS, orang dah kecewa dengan UMNO, pasti dia akan cari aku nak undi siapa. Nak sekali orang Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab UMNO dah mula, orang dah tak percaya korang. Awak bagus tak koyak bila memang ke penjara Sungai Buloh. Siapa tu penjara Sungai Buloh? PRU 16 tolak, DAP tolak, PKR tolak, UMNO tolak, Amanah. Wan, orang nak tolak PAS lah. Orang nak tolak PAS. PAS tak boleh pakai lah Wan. Ayo. PMA Perpaduan PSBN, insyaAllah. Tapi saya nak bagi nasihat kepada orang PS ni. Saya nak bagi nasihat. Kalau BN masih lagi nak bersatu, nak bekerjasama bagi kursi sikit cukup. Kalau dia nak lawan juga 3 penjuru. Ni saya nak bagi tahu kepada orang PS. Ni kepada pemimpin PS. Sebab UMNO boleh bekerjasama, boleh dengan dengan kursi-kursi yang patut, tapi kalau bertembung 3 penjuru, lawan je. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab ramai orang kecewa. Saya tengok ramai sangat orang UMNO kecewa tau. Kes yang berlaku dekat Negeri Sembilan, ramai sangat orang UMNO kecewa. Dulu dia hantang kuat dekat TikTok, dekat Facebook, tiba-tiba hilang sekejap. Sebab apa? Sebab dia rasa malu tau. Malu dengan apa terjadi dekat Negeri Sembilan tu. Sebab apa? 14 adung UMNO mengkhianati kerajaan Negeri Sembilan. Sabar. Sukalah dia boleh mandi semalam kaki. Parti ajaran sesat semakin diminati. Janganlah cakap macam tu. Janganlah Abang Kamal, janganlah cakap macam tu. Dia pun ada yang okey tu, setengah-setengah je yang sesat. PKR parti anak beranak. Wan, mana ada. Kita ada Tengku Zafro. Rafizi hilang. Rafizi tak ada. Kita ganti dengan Tengku Zafro. PKR bukus. Tak bukus. Bahkan PKR akan menang banyak. PKR apa ni? Saya sempat nak baca. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat pagi. Terima kasih sudi singgah ke
Isu semasa dalam negara. Tadi kita bincang pengkhianatan 14. Apa punca dia tadi kan? Apa punca dia pengkhianatan UMNO tadi? Berpunca daripada reset Negeri Sembilan. Pas presidennya yang bermasalah betul. InsyaAllah. PAS akan kalah betul Abang Kamal. Yelah, macam mana nak menang? Asyik-asyik kalah saman. Asyik-asyik kerja buat tak reti. Asyik-asyik salah orang tu, salah orang ni. Itu masalahnya. Nak cari dana tak reti, nak dapatkan peruntukan tak ada, pekerjaan tak ada tempat dia. Kan? Nak tarik pelabur tak ada dekat dia. So, inilah masalah kepada pemimpin PAS. Boleh? Boleh korang? Kepada yang baru masuk, selamat datang So, siapa yang akan menang PRU16? Anwar insyaAllah kekal. Sebab apa? Dia ada dia ada Sabah, dia ada Sarawak. InsyaAllah Anwar kena jaga elok-elok je. Sabah dan Sarawak tu jaga elok-elok. Bagi peruntukan banyak. Apa yang dia janji tu banyak insyaAllah. Betul ke amanah bergantung pada dana DAP? Tak betul Oyeng. Oyeng jangan buat fitnah tau. Jangan buat fitnah. Amanah tu dia guna dana dia sendiri. Sebab bukan calang-calang orang-orang amanah tu korang. Dia ada YB, dia ada dia macam PAS juga. Dia collect dia collect dia punya ahli-ahli dia. Ahli dia pun dah ramai korang. PAS sekarang memang yelah, nak collect duit pun orang susah nak bagi sekarang. Sebab apa? Sebab asyik-asyik kalah. Asyik-asyik fitnah orang. Kerja buat tak reti. Kerja buat tak reti. Asyik-asyik fitnah. Fitnah. Inilah masalah dengan PAS. Saya dulu pun undi PAS juga korang. Asyik saya tak suka mengundi ni. Kena mengundi. Terengganu ada hasil sendiri. Betul lah hasil sendiri. Alhamdulillah baguslah. Tapi belum cukup Putra kalau benda betul bukan final. Tak betul. Okey. Tak mau alim mengundi. Kena undi korang. Ini kenapa perlu mengundi PMA? Kenapa kita perlu mengundi PMA? Sebab apa? Sebab PMA dah buat banyak dah perkara yang baik dekat Malaysia ni. Contohnya dia buat apa? Dia buat Budi 95. Budi DC. Budi DC korang. Nampak tak korang? Lagi dia menyatu padukan PMA, dia menyatu padukan. You cuba bayangkan. You cuba bayangkan. Tak pernah berlaku UMNO bergabung dengan PH boleh menyatu tau. Nampak tak? Tak pernah berfikir parti Sabah dengan Sarawak boleh bergabung dengan PH. Hari ni dia kau semua boleh bergabung. Tahu dengan PH Sarawak. Sarah Bujang apa cerita? Sarah Bujang dapat lah Abang Zul. Dapat tau. Setiap bulan ni dah masuk ni Sarah. Orang Bujang dapat RM50 setiap bulan. RM50 dalam IC Abang Zul. Sarah. Ni pergi cek. Dah masuk. Mana ada Sarah Bujang? Ada. Kan dulu daripada mana? Daripada STR. Daripada STR dia tarik pergi ke Sarah. Dia bagi. Kalau dulu 600 dia dapat. Orang Bujang setahun dapat 600. Cuba Tapi hari ni orang Bujang dapat dia masukkan ke dalam IC. Bujang ada. Dia masukkan ke dalam IC setiap bulan RM50. Sampai hujung tahun nanti dah sampaikan 1 juta ahli parti amanah sekarang. Belum sampai lagi. Saya ingat tapi dah ramai dah. InsyaAllah. Pemimpin dia berkualiti amanah. Pemimpin dia berkualiti. Abang Mak Sabu. Lagi ramai sabar Nanti potong sampai RM10. Tak, dia tak potong sama je.
Datuk saya tu bertanding kat pemotong. Aku rasa kali ni boleh ambil balik. Ya betul. Ini pendapat saya dah lama dah korang. Pendapat kenapa saya cakap PMA dia akan bertanding di Pematang Pauh. Satunya insya-Allah tepat asal dia. Sebab satunya tepat asal dia. Dia pun mungkin apa yang saya nampak PMA dia nak habiskan dia punya 5 tahun lagi. Tepat dia lah korang. Tepat dia. Boleh? Siapa tahu Dan apa saya tengok dia buat satu masjid besar dekat dia buat satu masjid besar dekat Pematang Pauh. Itu tanda-tanda dia dia nak balik ke tempat asal dia. Sahabat-sahabat, ini memang saya dah nampak 3 bulan lepas saya dah nampak dah. Saya ada buat posting dekat saya punya FB. InsyaAllah PMA akan bertanding dekat Pematang Pauh. InsyaAllah satu kerusi PAS akan dirampas. InsyaAllah. Masjid yang baru kena masa PMA pemerintah. Okey. Jelas tak korang? InsyaAllah PMA dia satu kerusi PAS akan dirampas. Okey. Boleh? So, inilah peluang terbaik berilah korang yang tak puas hati dengan pemimpin UMNO, korang yang tak berpuas hati dengan pemimpin PAS, asyik salah orang, asyik cari salah orang, asyik mengata orang. Sabar mimpi tu free bro. Iyalah. Ini biasalah Jalak Saya punya pendapat biasanya tepat. Jalak biasanya tepat. Hai Amrino yang selalu buat atarang cip kutub. Bukan saya kutub PAS ni. Saya tak kutub PAS. Saya nak perbetulkan PAS tu. Biar dia sedar diri. Bukan kutub lah. Inilah orang PAS ni. Orang cerita pasal PAS. Kenalah. Awak kena terima kenyataan. Kalau kalau awak contohnya kalau pemimpin PAS tu dia berfikir kenapa orang duk kutuk PAS, kenapa orang duk kata dekat PAS, duk kritik PAS, maknanya orang sayang lagi kepada PAS. Tapi kalau orang tak buat tak tahu je kan, orang tak cerita dah pasal PAS, memang masalah. Betul, diri sendiri dulu aku perhati. Iyalah, orang PAS kena betul diri sendiri dululah, barulah cerita pasal orang. Patut macam tu. Dia kena seimbang. Kadang-kadang saya tengok orang PAS ni dia kata ke orang sedap. Dia kata ke orang, "Hoi, tak ingat dunia, tak ada fakta." Tapi apabila orang setuh dia sikit, mengamuk korang. Mengamuk. Mengamuk tau. Kau lah ya betul ke di sini sembang. Ni saya insya-Allah. Saya ni bukannya ahli PAS. Saya ni bukan ahli PKR. Saya penganalisis. Saya tengok mana parti yang baik. Mana parti yang bagus. Mana pemimpin yang bagus. Barulah kita pertahankan pemimpin itu. Saya PAS pun tak sokong. DAP pun saya tak sokong. Tak apalah Zul. Ikutlah ke mana pun. Boleh? Sabar-sabar. Ini jangan ni kepada pengikut PAS ni. Jangan sokong ikut suka hati. Hutan negara naik sejak Madani perintah Abang Zakaria. Hutan negara tu tak apalah. Hutan negara naik pun ekonomi bagus dekat Malaysia Abang Zakaria. Ekonomi bawah UMNO dulu rahsia. Paling kuat fitnah. Itulah saya. Dia kata ke orang sedap. Apabila orang bagi fakta jawab dia, marah orang. Buat masjid besar-besar, buat apa, surah kecil pun tak boleh
nak pertahankan betul tak bro? Tak kena tak apa. Sudahlah, gaya lagu ni tak ke mana Ami. Gaya macam mana? Ni so pas tu kena perbetulkan. Ni kena perbetulkan. Jangan duk kata korang. Jangan duk kata korang. Asyik-asyik duk kata korang. Duk kata PKR lah, duk kata keamanah lah. Tak apa kepala. Boleh, sabar-sabar. So, korang yang nak pertahankan masjid-masjid ni, korang yang nak pertahankan surau-surau ni, so, kena pergi berjemaah korang. Jangan duk asyik, duk main 3R. Jangan nak main 3R korang. Apa itu 3R? Duk main pasal agama, raja, dan perkauman. Jangan korang. Itu politik lama. Politik lama tu dah tak relevan korang. Rakyat sekarang memang bijak pandai. Rakyat sekarang dah bijak pandai. Dia tak nak dah. Dia nak, kalau boleh nak bersatu padu. Nak negara ni maju, nak negara ni kau lah main 3R. Putra, mana ada. Kebanyakan tengok tu, buat posting. Ya Allah. Hantu ke orang-orang dalam ni tak pergi berjemaah ke. Parti yang baik DAP dipertahankan. Yelah, DAP baguslah korang. DAP baik. Mana yang tak betul tu kita tegur lah, InsyaAllah. Tapi buat masa ni, saya tengok okey je parti DAP. Saya nak tanya korang. Ni 40 orang kat sini. Apa yang tak bagusnya DAP ni? Pemek, mana ada. Pemek baju gaya penyampaian bukan pakar pun relax bro. Saya nak tanya korang ni. Apa yang DAP buat dekat Malaysia ni tak bagus? Awak tengok tu DAP buat apa? Dia buat lapangan terbang, dia repair lapangan terbang dekat Kelantan tu. Bagus ke apa? Makan hasil haram boleh lah. Astagfirullahaladzim. Siapa haram tahu makan haram punya? Awak nampak? Sedangkan Menteri DAP perform korang. DAP yang buat yang bantu kerajaan Kelantan buat apa? Buat repair stadium pula. Repair lapangan terbang tu. Menteri DAP tahu. Dan juga dia buat apa lagi? Dia bertukul lumus nak siapkan kereta api ECRL. DAP tahu, Menteri DAP buat tahu. Untuk bantu rakyat Pahang, untuk bantu rakyat Terengganu. Kan Terengganu tak ada kereta api tahu. Terengganu tak ada kereta api. Menteri DAP lah yang bantu menyiapkan kereta api dekat Terengganu Kelantan tu korang. Naikkan DAP macam naikkan kandang babi adalah babi tu biarlah. Kan? Kalau dia buat cara yang betul. Terlebih close. Siapa ni nak naik ni? Okay. Tak nak lah layan kau. Boleh sahabat-sahabat? Asal bagus tak? Ni awak dah kutuk-kutuk DAP ni. Orang Terengganu kutuk, orang Kelantan kutuk DAP. Tiba-tiba DAP tak ada. Saya tak layan awak. Muka awak macam tu saya takut. Kalau orang betul, okey saya layan. Muka takut sangat. Muka awak teruk sangat. Sabar-sabar. So, baik tak DAP korang? Tu usaha. Yelah, tapi kalau DAP, Menteri DAP tak buat, tak luluskan, tak buat kerja, tak jadi korang. Apa kata Anthony Luke? Kata kita tak payah buat lah Terengganu. Tak payah buat lah.
So tak jadi korang, walaupun Najib punya plank. Tapi Alhamdulillah lah dia teruskan, walaupun idea Najib dah bagus dah. Idea Najib dah bagus, tapi dia teruskan idea Najib tadi. So DAP menyambung untuk bina kereta api. Siapa lagi nak naik ni? Aduhai, tak payahlah naik korang. Muka kau lagi. Boleh betul? Sultan Selangor pun itu orang lain buat tu, provokasi tu. Biasa yang buat provokasi tu pembangkang korang. Sabar. Sebab apa? Pembangkang dia ada dua side korang. Dengar betul-betul ni korang. 48 mata memandang. Pembangkang dia ada dua side. Satu, pembangkang betul-betul pembangkang, contohnya PAS bersatu. Sabar PAS bersatu, lagi siapa? Putra. Itu pembangkang, PN. Itu PN pembangkang. Yang kedua, yang duduk masuk dalam Facebook, dia masuk dalam TikTok, muka tak apa-apa kan. Dia buat apa? Dia naik atas kotak orang, dia maki. Itu adalah ejen upahan korang. Dia makan duit haram. Ejen upahan ni dia akan main 3 art. Ejen upahan dia nak main dia akan buat 3 art. Dia caci raja, dia caci kerajaan, dia caci agama. Dia pijak Al-Quran. Sabar. Dia pijak apa lagi? Dia pijak agama lain. Dia orang yang main 3 korang. Biasanya betul tu. Ya. Ini ejen upahan. Dia duduk luar negara. Buat posting dekat luar negara. Dia buat posting, dia masuk dalam live orang ni, dia kacau-kacau, dia sebar macam-macam ni. Puak-puak upahan korang. So hati-hati kepada pihak pembangkang. Hati-hati tau. Dia orang tak kena. Yang kena korang. Ni pembangkang yang duduk dalam negara ni yang kena. Yang buat posting duduk luar negara. Korang pergi share. Korang pergi copy link. Korang pergi buat apa? Korang pergi buat post balik. Apabila korang yang post balik, korang yang kena dengan pihak berkuasa korang. Tak, itu upahan luar negara. Sama tak? Upahan. Yang takut tu, yang jual upah, yang takut tu, yang kena dakwa tu korang. Sebab dia nak habiskan duit banyak sangat. Duit banyak sangat kan? Dia upah budak-budak ni 3 shift tau. Suka dia akan nak buat hara dalam negara. Betul bang. Baharul betul. Banyaklah ni orang benuk. Abang Zu hati-hati Abang Zu. Jangan repost, jangan posting, jangan ambil posting kerana nak belasah kerajaan, kerana nak kena ke Anwar, korang pergi posting. Yang tidak relevan tu, yang main 3R, yang kena awak, ramai dah kena. Ramai dah kena korang. Kesian tau. Macam apa yang main TikTok tu, dia babi Perdana Menteri, babi ni. Dia dah kena. Kalau kena dakwa dia tu, sabar apabila kalau dah dia terpengaruh sebenarnya, dia terpengaruh dengan ejen upahan tu. Ejen upahan tu duduk luar negara. Dia selamat. Mungkin duduk dekat Israel, mungkin duduk dekat London. Sabar duduk lagi. Sabar tak? So korang kena hati tahu. Yang kena dakwa kebanyakan orang dalam negara. Sebenarnya orang-orang biasa dalam negara. Kesian tahu. Contohnya kalau awak kena akta hasutan, kena 3R, banyak awak kena tahu. Awak kena masuk dalam penjara tahu. Juta-juta awak akan kena tahu. Ini fitnah. Ini fitnah, harap ambil tindakan pidana. Saya tak fitnah. Ini yang saya nampak korang.
Sebab apa? Pembangkang dia ada dua. Pembangkang yang betul-betul pas. Yang ada dalam negara ni PN. Itu pembangkang. Yang kedua, pembangkang. Pembangkang dia jadi pembangkang. Ejen upahang. Siapa tahu? Ejen upahang ni dia akan menyebarkan fitnah. Menyebarkan DC mahal lah, apalah. Sedangkan betul bro, akta MC dah kuasa. Ya. Siapa awak kena makan tak habis korang. Hati-hati korang Hati-hati menyebarkan nak lagi 3R. 3R raja, agama dan juga perkauman. Ada ya apa? Boleh siapalah nak naik ni? The Killer. Siapa The Killer ni? Jom kita layan The Killer jap. Mana The Killer? Ada report. Okey. Naikkan bang. Saya dah naik dah, dia tak nak naik. Oh, ingat terror sangat. Okey, hati-hati korang. Hati-hati siapa tahu Saya nak nasihatkan korang jangan terkena dengan ini PSBM. Warna PSBM. Korang jangan terkena dengan apa ni, spin balik video lama pemboleh dakwa. Okey. Spin balik video lama, iyalah dia macam ni. Memang video lama tu awak jangan buat sabar. Video lama tu tak payah pakai lagi. Memang betul. Contohnya saya bagi contoh. Awak dulu memang jahat. Memang jahat. Tiba-tiba 20 tahun, 30 tahun awak dah jadi baik dah. Apabila awak dah jadi baik dah, sabar-sabar, awak dah alim, awak bagus. Sabar-sabar. Rakyat dah mula menerima, rakyat dah mula orang dah mula terima awak. Tapi tiba-tiba ada orang tak puas hati dengan awak pergi ambil video lama tu. Video lama tu mari post main balik. Itu tak boleh korang. Itu tak boleh. Dia lari fakta. Boleh tak sahabat-sahabat? Tak boleh lah. Orang tu dah bagus, dah bertaubat. Kan? Orang tu dah bertaubat, dah bagus, dah alim, hari-hari pergi solat, pergi berjemaah. Tiba-tiba awak pergi buat fitnah dengan video yang lama. Memang masalah lah awak. Awak yang akan dikena nanti. Sahabat-sahabat, tak boleh jadi macam tu. Awak kena cerdik lah. Cari benda yang baru. Cari fakta yang baru. Barulah awak boleh berdebat. Jangan gunakan video-video yang lama 20 tahun lepas. Tak relevan. Terima kasih ni. Sahabat-sahabat, ini ada orang dia video Anwar 20 tahun yang lepas guna. Tak boleh lah macam tu. Apalah kena ni bercerita. Putra, kenapa awak? Ni saya cakap benda betul Putra. Tak boleh pakai tau. Dia jadi tak valid, tak kena. Dia peredaran zaman tu. Rasa diri baik jadi mengata orang tak baik. Ya. Boleh tak sahabat? Ini hati-hati sahabat Janganlah buat macam tu. Kalau awak nak jatuhkan orang, cari benda baru. Apa yang dia buat salah, itahlah. Tapi buat masa ni Anwar, insya-Allah PMA bagus sahabat bagus, tak ada masalah korang. Okey. So kita dah pukul 11:12 minit pagi Terima kasih. Ada nak tanya korang? Saya nak tutup ni. Ada nak tanya tak? So apa yang terjadi dekat Negeri Sembilan tu korang? So dia sebenarnya dia reset Negeri Sembilan sambil-sambil. Apabila dia reset Negeri Sembilan, apabila isu ini ditimbulkan, apabila isu dekat Negeri Sembilan ditimbulkan, dia melibatkan apa? Dia melibatkan kaum, dia melibatkan raja, sahabat-sahabat dia melibatkan agama. So ramailah orang mengulah.
Apabila ramai orang mengulah, so inilah masalah, sahabat-sahabat. Inilah masalah. So hati-hati korang. Anda nak mengulah, nak mengata, nak share pun hati-hati. Apa ni guys, tak nak tag screen sikit je. Tak apa korang. Tak payah tag screen pun tak apa. Tak ada masalah korang. Okey, ada soalan tak? Saya insyaAllah nak tutup dah ni. Jangan tutup. Orang hendak cari silap kau bercakap nanti boleh wakis. Tak apa. Nak tanya apa korang? Jangan, yelah, saya nasihatkan jangan mengulas yang berkaitan dengan 3R tu. Jangan mengulas berkaitan 3R tu. Tapi kalau awak cerita benda yang betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan juga awak jangan guna video-video lama. Video orang yang lama tu jangan guna Jangan sebar-sebarkan. Sebab apa? Sebab dia mengaibkan orang tu. Sedangkan orang tu dah baik. Sedangkan orang tu dah insaf dah. Saya bagi contoh. Tiga tu apa? Kuih raja ke? Agama, raja, abang-abang kami dong sembang dengan tak ada kerja lain lah awak. Suhaimi itulah. Ini orang pahaja ke? Mulut awak tulisan awak macam tu. Sabar-sabar orang pahaja ke macam tu. So saya harap sahabat-sahabat dalam ni tolaklah parti PAS, pembangkang tolak. Awak kena bersatu dengan kerajaan yang ada hari ini. Okey, so saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup dulu. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Kita jumpa lagi di lain hari, lain masa. Apa yang berlaku dekat Negeri Sembilan tu, awak hati-hati sahabat-sahabat Abila sebab PM bodoh tak ubah dari dulu, janji macam sembang kedai kopi. Putra, apa lagi dia? Saya tengok apa lagi yang dia janji semua dia buat. Putra, awak nak apa lagi? Nak minyak murah dah ada. Putra, awak ni janganlah duk ulang-ulang duk ngata ke orang, duk ngata situ, ngata sini. Jangan. Orang apa ya. Kau sembang. Itulah awak. Itulah kerja dia. Suhaimi jangan sahabat-sahabat jangan ikut dengan puak-puak ejen upah ni. Ejen upah ni yang buat ni macam-macam ni 3R, babi lah apa semua tu. Dia orang lah yang ejen. Betul. Boleh sahabat. So saya rasa setakat ini dulu. Sebelum kita hari ni jangan lupa orang apa ke dengan masjid masuk waktu ke. Hati-hati korang dengan ejen-ejen upahan. Orang-orang apa kena hati-hati juga. Jangan terikut dengan ejen-ejen upahan. Jangan ikut makian-makian dia orang. Sebab apa? Dia berada luar negara, dia makan gaji dengan bayaran yang mahal-mahal. Korang ni akan masuk penjara. Sebab apa? Korang yang sebar fitnah-fitnah yang disebarkan oleh ejen-ejen upah ni. Okey. Itulah dia. Dia orang tak ada fakta nak bincang, tak ada fakta nak tulis, dia orang maki sajalah korang. Terbaik Amri, Kipidat. Terima kasih. Buta tuli dalam politik dia ni. Apa pun, dekat mana saya buta tuli? Saya bagi pencerahan tadi. Orang Melayu dah pecah 3. Krisis dekat Negeri Sembilan. Orang Melayu dah mula nampak, orang Islam dah mula nampak. Tak boleh percaya UMNO ni. Tak boleh percaya UMNO ni janji elok-elok pergi tebuk kapal. UMNO ramai dah, ahli-ahli pun dah mula, alamak, dah masuk gua korang. Nak backup pun dah malah dah. Apabila dah ahli UMNO backup pun dah malah, dia akan mengundi apa? Dia akan mengundi hari ini. Mengundi kerajaan hari ini. Boleh? Sebab apa? Dia kesian dengan kerajaan hari ini. Sebab apa? Dah janji elok-elok. Dah janji elok-elok pergi
tebuk kapal pula. Okey, yang kedua orang PAS ni. Orang PAS ni, ahli-ahli PAS, aduh boring lah dengan parti PAS ni. Kerja buat malas. Kerja buat malas, asyik salahkan orang. Dia peretah 36 tahun. Dia dah peretah 36 tahun. Tapi yang salah UMNO. Dulu UMNO dululah meretah ni. Siapa tak maju dekat siapa tak maju Kelantan ni? Siapa tak maju Terengganu ni? UMNO lah dulu ni. Dia salahkan UMNO je kerja dia. Kesian tau. So orang-orang PAS insyaAllah cukup-cukup lah mengundi parti PAS. Korang kena bertukar kepada parti PH ataupun parti amanah negara. Kepada orang-orang amanah, kepada pemimpin-pemimpin amanah negara, korang kena agresif korang. Korang kena agresif, masuk kampung-kampung, masuk kawasan Feda, pergi buat pencerahan. Gunakan dana-dana yang ada tu, bantu orang. Sebab apa? Sebab orang kampung ni dia suka apa? Dia suka orang bantu awak. Bawa lah beras ke apa ke. Apabila awak pergi sentuhan, orang panggil sentuhan kasih. Apabila awak datang rumah dia, bagi beras ke apa, bagi apa-apa, insya-Allah terbukalah pemikiran dia orang. Kita orang akan undi awak nanti. Dia gitu orang. Orang amanah jangan jadi pesis. Kena kerja keras. Orang fikir apa sama, kena kerja keras. Jangan duduk sedap je. Kena kerja kuat macam PMA. Macam Perdana Menteri. Awak tengok Perdana Menteri tu kerja kuat korang. Pergi situ, pergi sini. Korang pun sama lah kena ikut PMA tu. Guna dana yang ada. Apa yang dana-dana tu keluarkan. Kepada Tok Mi. Kepada Tok Mi dekat Negeri Sembilan ni. Sabar-sabar. Round 1 buat roadshow, bagi tahu tubuhkan satu jawatan kuasa, buat roadshow kepada semua Negeri Sembilan, masuk kampung, masuk bandar apa semua ni, bagi penerangan tentang isu-isu yang ada dekat Negeri Sembilan tu. InsyaAllah orang kampung dia akan terbuka minda. Gunakan yang duit yang banyak dekat Negeri Sembilan tu, turunkan. Sebab apa? Orang kampung dia nak apa? Orang kampung dia nak kos sara hidup. Dapat beras ke, dapat sarding ke, dapat duit ke, barulah dia orang akan jatuh cinta kepada korang. Boleh? Okey, so saya rasa setakat ini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih korang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.